Oh, LMG. Mantap. F. Kita ni kita bubur kat sini. Tembak. Kalau boleh atas tidur. Kalau boleh atas tidur. Oh, nenek kepayan. Oh, nenek. Oh, dua. Tembak je. Oh, tembak. Assalamualaikum, welcome back to this channel Chucky dan hanya apa yang aku akan bermain sekarang ni. Aku akan bermain game, aku lupa nama dia sebenarnya secara jujur lah, tetapi sekarang ni aku tak nak lama-lama sangat dekat sini. Oh, ada walah, kita senyapkan. Okay, terus nanti aku akan terangkan, tetapi korang tengok saja gameplay aku bermain macam mana. So sebelum mula ke video ni, korang boleh rasa aku akan mana. Mari kita mula game ni sekarang. Let's go. Tapi best jugalah game. Hari ni kami bertiga misi untuk menyelamatkan. Oh, walah. Ni kita upgrade, kita gun damage dan F take. Slot aku akan bubur dekat sini sebab tak guna pun. Pistol tu. Okey, tembak dengan sendiri. Oh. Okey, wave 4 complete. Okey, let's go. Wave 5 fire explosion. Sebab fire explosion ni pun boleh katakan berguna juga. Okey, yang ni baru kita main betul-betul Bahmeng. Wow. Tembak. Sini mana? Hari ni memang aku target nak main bertiga saja. Tak nak ramai-ramai sebab map ni pun apa, kita skip saja. Kosa yang ni. Lagi kita akan fokus kepada heal. Kita akan fokus kepada yang patut saja. Yang ni pun boleh katakan OP juga ni. Aku punya pistol. Okey, wadah. Dan kalau kau tengok dekat tepi tu, kat situ kita ada skru tau. Yang bermakna aku ada 532 skru. Dan dekat sini ada lagi kotak dan kita mendapat, harap aku mendapat, wow, ada Bahmeng ni. Okey, tak apa. Aku dah dapat dah yang benda tu. Okey, wave 7. Okey, ingat, kalau kita nak completekan wave 10, kita kena kalau kita nak masuk ke map yang seterusnya, kita kena ada 10 map dan 10 wave. Lupa. Oh, kita dan aku skip sajalah fire rate. Ni apa ni? Oh, saya dah upgrade movement lah. Gun damage pun boleh katakan berkesan juga, tetapi kita perlukan movement disebabkan ada sesetengah zombie yang laju gila nak mampus. Oh, reloading. Aku pun kena mempercepatkan reload aku tau. Okay. Ambil nyawa dulu kalau boleh. Oh, LMG. Mantap. F. Kita ni kita bubur kat sini. LMG pun boleh katakan berkesan. Dan itu, heal. Kita nak apa ni? Heal lah. Nyawa pun kalau boleh kita nak. Okay, jom. Kita dah complete. Oh, belum lagi. Wow. Tembak. Wih, ada anak-anak. Met ammo tu. Kali ni macam ni kita ambil tu. Auto refill. Tak ya. Tembak. Kalau boleh atas tidur. Kalau boleh atas tidur. Besar sadu siang hari ni Bahmeng. Lari. Okey, mantap. Kita ambil dulu nyawa dengan skru apa semua. Kita ambil je yang benda yang penting pun. Dan dekat sini aku rasa ada complete dah. Okey, dan kita pilih gun damage. Gun damage pun boleh katakan berkesan juga. Okey, dekat sini kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan rusty key. Wadah. Kalau boleh kita reload dulu lah. Complete wave 20, kita akan masuk ke gua. Wadah. Dan starting wave 11 into 1. Okey, geng. Kalau boleh dekat sini kita tak nak sesiapa yang mati, sebab kita perlu memulakan pengembaraan dengan selamat. Okey, go. Saja. Kita proceed saja. Okey, kalau korang tak tahu ni, fire rate, gun damage. Fire rate atau satu. Okey, kita ambil gun damage lah. Okey. Oh. Okey.
Oh. Okay. Sama tak guna tu aku dapat. Oh. Okay, ambil nyawa. Ambil nyawa, peluru semua. Oh, kat situ. Wow, nenek kepayan. Oh, nenek. Oh, laju lagi. Op. Oh, yang ni tembak sekejap. Okay, kalau boleh kan, korang kena ambil gun damage tu banyak sikit lah. Disebabkan kita punya damage pun sedikit. Sebab kita, wow, ada anak ni, ada anak. Anak dekat belakang. Okay, tak. Kalau boleh ambil peluru dengan banyak lah. Disebabkan peluru aku nak sikit dah. Klik size ataupun movement speed. Kalau aku klik size, disebabkan aku perlukan aku punya klik ni lebih banyak. Oh. Ambil. Okay. Lagi ni. Tak apa, kita tekan. Ambil. No. Oh, wow. Dah pikir. Aku rasa tak yut. Kita perisi saja. Okay. Kita mendapatkan apa kali ni? Harap okay. Kerobak. No. Okay, wave 20 tak apa. Tak apa lagi kalau wave lain. Okay, kita pilih movement lah. Disebabkan kita perlukan kelajuan kan. Okay, kali ni kita pakai ni blok lah. Kita pakai one. Go. Okay. Weh, ada zombie yang seterusnya. Oh, dah mati. Zombie tu boleh katakan lemah juga. Kita nak pilih apa ni? Fire lah. Oh, shotgun. Aku pun nak shotgun. Kita pilih ni. Tak apa. Tak nak kot. Tak yut. Sebab yang ni pun kita dapat OP juga ni. No. Kita ganti. Tak ada dah. Ammo. Okay. Dapat. Oh. Go. Kerobak kita proses saja. Wow. Sedikit lagi kita nak jejak ke wave yang seterusnya, iaitu wave 20. Wave 20 kita akan pergi ke, orang kata yang ni dalam gua, tak silap aku. So aku akan proses saja. Oh, ada zombie level 17. Go. Okay. Dan jadi zombie kuat juga ni. Tu. Dia boleh sembuh AC. Oh, ada zombie lagi satu. Ada zombie lagi satu ni. Ni zombie kuat ni. Oh, sakit tu. Menda. Kat sini mana? Oh. Tolong. Kalau boleh jangan mati lagi tu. Aku cover. Aku cover. Okay, sabar. Okay, kita ambil dulu nyawa, skru apa semua. Tak tahu skru tu untuk apa. Fire rate ataupun explosion. Fire rate lah. Kalau boleh kita nak sama. Aku nak mati. Oh, tidur. Ui, nak mati dah, Meng. Ambil nyawa. Nasib ni sempat record. Kalau tak nanti mati tu guru. Okay, fire rate. Kita add saja. Okay, wave 20. Kita kena hati-hati. Sebab tadi pun memang sangat. Ui. Ni apa tu? Kita kena tekan cepat. Cepat. Go. Ada kepala 3. Bayar bro. Sakit. Weh. Anak-anak ni pun saya tekan. Oh, wow. Wah, Bamen. Level 20. Bos level 20. Oh, sakit tu. Lari. Sakit tu. Oh, sakit tu. Sakit Bamen. Real Bamen. Sakit tu. Weh, aku tak tembok. Sakit. Mati Bamen macam ni. Mati tu. Aku tak boleh nak jaga apa tu. Mati macam ni. Memang mati tu. Oh, jangan pijak tu je. Okey, aku tak. Okey. Oh. Okey. Oh. Weh. Jangan mati tu. Jangan mati, Bamen. Weh, aku mati tu. Tak apalah. Aku tengok mereka saja. Come on, Bruno. Aduh, kamu tu. Weh, mantap Bamen. Weh, aku sayang korang tu. Sumpah aku cakap, aku sayang korang. Mantap Bamen. Tak apa, kita akan proceed with 20. Okey, mantap. Go. Tapi kan, yang paling penting je,
Kita ada ni tau. Oh. Tak apa, kita ambil saja. Kita mendapatkan kunci apa? Kita ada apa orang kata? Oh, kat sini stesen api rupanya. Stesen api bawah tanah. Real Bameng. 21. Okey, wave 21 ni kena berhati-hati. Kalau boleh upgrade nyamuk lah. Kalau boleh upgrade nyamuk dengan cepat. Tu aku akan pakai ni. Tembak je. Pisa. Ambil nyawa. Ambil nyawa. Sakit tu. Sakit. Cepat. Jangan. Panas. Panas tu Bameng. Saja. Itu angka. Ya, aku tahu tu. Ada orang kat sini tu. Jangan pijak AC tu. Aku tahu. Ada AC. Real Bameng. Okey. Skip. Kalau ada nyawa, kita kena upgrade nyawa dulu. Disebabkan nyawa kalau dekat wave ni memang nyawa penting. Tu kalau nak complete wave 30 kan tak? Aku rasa boleh ni. Wow, ada. Okey, tu bos. Bos 22. Tembak je. Sakit. Lari. Lari. Tembak. Lari Bameng. Lari tu. Mantap. Tembak. Lari. Op. Lari lah. Wow, dekat sini ada. Cantik kapur dia. Sakit. Okey. Kalau beli yang mati tu, kita berdua je ke? Serius lah, kita berdua je tu. Sakit. Tembak. Lari. Dan aku mati. Weh, go. Bruno cepat lari. Weh, nyawa hang pun tinggi-tinggi Weh, lari je. Jangan takut. Weh, ada anak kat situ. Hati-hati. Weh, aku rasa kita tak dapat bertahan lah kali ni. Adakah boleh? Sebab nyawa dia tengah sikit tau. Okey, nyawa dia bertambah. Dan itu dia, geng. Aku tak boleh teruskan. Tapi memang sangat best lah game zombie ni. Ada wave dan korang boleh bermain dengan member-member korang. Macam aku membership aku dan itu dia kalah. So sampai di sini saja. Sabar jap. Bagi nampak muka dulu. Baru syok tu. Di sini saja video aku pada kali ni. Skons video aku pada kalian. Korang boleh latap ke komen dan mari kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.